Assalamualaikum bang. Ya, masalah. Jual apa ni bang? Okey, kita orang jual dongkai bang. Dongkai Yes. Bukan dongki bang Bukan bang, ini dongkai bang first ever dekat street food history bang kita keluarkan bang. Selalu ada kat mall ni. Ya betul, selalu kat mall tapi kita bawakan dekat street food tau. Alright bang, boleh bagi saya satu bang Boleh. Hamburg ni memang abang buat sendiri lah. Ya betul bang, hamburg ni memang kita orang R&D sendiri untuk dapatkan apa yang macam ni yang kita nak bang. Tak payahkan macam smash burger bang Bukan bang, kita just nak flatkan dia untuk bagi masak bahagian dalam tu bang. Dia masak secara lah atas bawah Betul. After siap ni kita kena restkan dia dalam 1 minit lah. Oh, dia kena restkan dia sebab apa? Kita nak bagi bahagian dalam tu confirm masak. Sebab kalau kita terus serve, saya takut nanti dalam dia still merah lagi. So veggie kita dah siap. Sekejap je Ya, sekejap je. Sebab benda ni dah rebus. Dekat rumah kita dah rebuskan. Kalau sampai kat kedai kita saltekan dia. Dapat satu. Ya, betul. Telur kuning bang So, telur kuning lepas tu kita akan bagi sekali chili flake untuk sesame heat. So start set akan dapat veggie lah. Ya, betul. So dalam set dongkai korang akan dapat satu hamburg. So hamburg ni korang boleh add on, okey. Korang 2 ke 3 pun tak ada masalah. Boleh bang, double triple semua boleh. Boleh. So satu hamburg RM6 je korang tambah. Okey. Ui bang, serius lah. Murah. Okey, kita bagi harga-harga yang mampu milik. Okey, So ini kita orang pakai truffle sauce. Ni memang homemade, freshly kita buat hari-hari tau. So korang kena rasa sauce truffle kita, dan untuk pelengkapnya kita bagi sekali sweet BBQ sauce. Ni miso soup lah. Ya betul, miso soup ni pun kita orang buat dan kita orang akan bagi dalam set dongkai yang korang beli, okey. Dapat sekali lah. Yes. Alright. Yang ni dah siap bang. Ya betul. Kalau macam ni berapa? RM25 saja korang. 25 saja. Ya betul. Okey, so korang akan dapat nasi, sauté veggie, egg yolk, dongkai set dan juga miso soup. Kalau nak cari kat mana? Cari kita orang dekat Sentul 7, Shah Alam dekat area Popero. So kita orang berniaga daripada hari Selasa sampai hari Ahad pukul 5.30 petang sampai pukul 9 malam insya-Allah. Alright, terima kasih bang. Okey.